Kami bukan sekadar menunggang. Kami mencari makna di setiap kilometer. Saya terbang. Bawa saya terbang zam-zam ala Gazan. Never felt time. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera geng. Sekarang ni aku ada dekat exit Bukit Beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan kami hari ini untuk ke Pos Lemoy lancar, tak ada masalah, cuaca pun baik, harap-harapnya macam tu lah. Okay, sekarang kami bertiga, Bang En, Abang Long, kami dekat Tanjung Malim. Tadi dah lepas apa Ulu Benam kan kita? Ya. Ulu Benam, lepas tu patah balik sebab motor aku ada problem sikit. Macam hal kali ni. Kan? Inilah pengalaman. Pengalaman lah, Abang Long kata pengalaman lah. Tapi tak apa, kita teman. Tadi kalau tak ikut hati kan, tadi kalau bukan Jumaat tadi aku malas nak teman. Aku fikir Jumaat ni kawan-kawan tolong kita teman. Lain-lain berjalan dulu tak apa. Aku ingat lah balik lah tadi. Tapi tengok muka dia orang macam sedih. Tengok bila motor aku dah breakdown kan. So kita cari jalan, kita tengok juga apa masalah dia kan. Minyak gear kan, minyak gear dia mengecik dia keluar. Aku risau, takut leaking kan, overflow lah. Agak-agak okey lah motor lepas ni kan. Kawan-kawan lain, mana yang dah lepas tadi tu, dia orang dah gerak pergi ke menuju ke Cameron lah. Kami bertiga jaga, insyaAllah. Alhamdulillah, kami dah sampai ke Warung Pak Ya. Warung Pak Ya ni tempat kami berkumpul lah. RV terakhir sebelum kami masuk ke Pos Lemoy. Okey, ni motor-motor member yang join hari ni. Hey, Zari eh. Hai. Hai Fauzi. Pak. Selamat motor steady. Alhamdulillah. Abang Nuzi. Hai dia. Sekali juga sampai ya. Itu lah. Ya tadi okey lah, motor okey lah. Alhamdulillah bang. Nasib baik okey. Aduh. Dari dataran rendah, kini mula mendaki. Selekoh demi selekoh menguji fokus kami. Udara semakin sejuk dan kehijauan hutan menemani setiap kilometer yang kami lalui. Dari jalan tapah menuju ke Cameron ini kami belajar. Bukan siapa paling laju yang sampai, tetapi siapa yang sampai bersama.
Ini bukit yang kedua dah. Motor aku memang tak lepas dah nak naik bukit ni. So aku terpaksa bagi arahan dekat orang belakang supaya jangan potong aku dulu. Sebab tadi di bukit pertama ada kawan cuba untuk motong aku, tapi motor aku tak lepas. Dia tak boleh nak kawal dan terpaksa menumbangkan diri. Oi, kesian betul. Untuk perjalanan daripada main road menuju ke pos Lemoy ini memang luar jangkaan kami sebenarnya. Hai, tak tahu nak kata apa. Penat, memang penat. Mental pun hampir koyak. Untuk jalan pos Lemoy ni sebenarnya kami pun tak jangka sebenarnya se-ekstrim macam ni. So kalau kami tahu daripada awal tu, mungkin kami akan kurangkan sedikit barangan untuk dibawa. Tetapi di dalam kepenatan tu ada kepuasan yang kami cari sebenarnya di sini. Kami baru sampai dekat pos Lemoy. Okay. Ini apa dia? Ini campsite area Y lah dekat sini. Okay, jom kita tengok kawasan ni. Ini tengah buat live. Oh, buat record. Ini abalan kacak kita. Ni Abang Abu. The camp. Tengah buat live. Tengah set up. Tu dia besar fly. Ya. Kita akan berkampung di bawah tu. Ya. Korang jangan heran, orang bawa Etan naik motor je. Padahal benda kita buat dia. Bang. Ada lagi geng-geng yang tak sampai lagi. Esok ada 2-3 orang, 2-3 biji motor lagi. Yang naik pick up pun esok juga. Tak tahu lagi nak mana nak stop. Okay, untuk tent ni aku pasang kat sini dulu. Pasang siap-siap. Lagi baru aku bawa ke pulau. Senang. Saat kaki aku melangkah ke bumi pos Lemoy ini, seolah-olah masa memperlahankan langkah. Udara yang sejuk menyapa lembut membawa haruman hutan yang masih terpelihara. Di hadapan mataku ini hamparan hijau terbentang luas, bukit bukau, pepohon tinggi dan kehidupan mengalir tenang jauh daripada hiruk-pikuk dunia. Di sinilah masyarakat orang asli hidup, bersahaja, akrab dengan alam, menjaga warisan dan tradisi yang tidak ternilai harganya.
Setiap embusan angin, setiap bunyi alam membuatkan aku terpaku mengagumi keindahan ciptaan Allah SWT. Pos Lemoy bukan sekadar sebuah perkampungan. Ia adalah ketenangan, pelajaran tentang hidup dan tempat untuk menenangkan hati. Oh, cerita. Cantiknya. Subhanallah. Lawa pemandangan sini ya. Ni dia orang. Apa ni? Ha? Aku ada ni. Siap beli popcorn. Ni ada dekat sini kedai runcit pun ada. Kalau korang datang camping sini tak ada masalah punya. Macam-macam ada keperluan asas. Maggi ada. Betul lah. Satu masa DM apa semua kan. Dia otak dia dah berlalu. Dulu dia masa kat Singapura anak dia meninggal. Lepas anak dia meninggal dia dah macam lost sikit. Lepas tu bini dia meninggal. Bini dia yang jaga dia baik semua kan. Bini dia meninggal. Aku sekarang ni dah masuk sekali. Asing lah. Asing lah Wan. Tak lah. Susah kita nak dapat macam ni kan? Ha? Tak boleh. Susah kita nak dapat macam ni. Susah sebab kau nak buat tweet kali kedua ni tu belum tentu ada jadi. Boleh, besok kita buat. Kita ni sama kan ni. Kat mana kita nak pergi besok kita jadi kan. Sebelum balik lagi dah plan tempat lain kan. Kita tahu masa terjadi agak sini. Biar pun tak boleh nafi kan. Tak boleh nafi ke? Lawa. Dia ni air bersetangan. Dia senyum dia tu. Ayat Okay, nasi ada sikit lagi tu. Siap, siap. Oh, dia punya buih dia tu. Macam. Dekat kawasan ni boleh mancing. View ada member seorang tengah mancing. Nasib lah kalau ada ikan, ada lah. Tapi kawasan ni dibenarkan memancing Kami book satu kawasan ni tau. Kawasan ni dipanggil kawasan wild. Okey, kalau belah sini depan ni boleh parking motor lah sebelah kemah. Tapi kawasan yang tempat kami letak kemah ni, ini dipanggil pulau. Ini bahagian pulau sebab dikelilingi sungai. Ini ada macam anak sungai lah. Sampai ke belakang sana. Ini depan ni, ini dia punya sungai utama dia. Tapak wal ni kekurangan dia tak ada tapak yang lebar dan besar. Contohnya boleh memuatkan dalam 20 kemah dalam satu tempat. So jadinya kami macam ni lah, terpaksa bagi dua. Ada yang dekat tapak pulau dan ada yang bahagian sini. Mandi ke? Mandi. Bagus sihat. Sedap lah.
Tu dia Syak Kapit. Bawa saya terbang. Bawa saya terbang. Zam-zam ala Kazan. Okey bang eh. Beres. Alhamdulillah. Nanti ni baju depan tu. Ha. Ni sudah mandi, best mandi. Belum. Lagi eh. Lagi mandi. Walaupun sampai Belum. Tengok tu geng. Kawasan ni kalau tujuan Tiruk daripada situ memang best. Memang terbaik lah. Aduh, lama tak makan cucuk mai lah Fazlinda. Tapi rasa aku bekas kat cucuk. Jadi kan, okey nanti kita pergi Latar Perahu ni. Nanti kita pergi Latar Perahu makan cucuk, okey? Stop. Ni api tak boleh buat dah. Tak, macam ni ke kawan? Korang berdua. Kita geng ADB kan. Lain elak bawa piwan. ADB depan. Tinggal kat sini kat Hmm.
Pagi ni kami start packing barang. Inilah keadaan hari last, masih packing barang. Macam biasa, dia punya bag aku tak bawa sebab aku letak bawah seat motor aku. Lebih mudah untuk aku menyusun dia. Jap. Bantuan, jap. Sekarang gua Susah. Orang minta tolong bukan suruh rekod. Bangsa bawa semua balik. Tadi minta tolong tolak spring ke dalam. okey bang Semua settle lah. Alhamdulillah semua. Alhamdulillah. Kita sekarang nak on the way balik. So kita banyak mendaki. Sebab tadi kita datang kita Menurun. So kita nak mendaki. Nanti kita ada buat briefing lah. Kita buat briefing. Tunjukkan jarak motor antara motor. Yang mana siapa supporter, siapa yang belakang sekali lah, siapa semua lah. InsyaAllah, terbaik. Dah nak pasang lah daripada penat-penat. Tapi sebenarnya kalau dah tahu tak best. Kurang sikit. Bila tak tahu, dia adventure dia nak masuk tu rasa macam misal, tapi nak balik tu rasa macam misal. Tu campur dia. Dia penat masa kat depan dia. Dah sampai sini tak ingat dah penat dia. Hilang penat dia. Satu sini air bersih, sejuk, tak payah kipas, tak payah aircon. Memang relax dia lah. InsyaAllah nanti kita akan pergi ke Putu Lake Resort dan Adventure Island. Lepas tu kita akan ke Latar Perahu InsyaAllah dalam masa yang dekat dan selepas raya. Okey? Balik okey eh? Ha? Ringan sikit lah. Gerabak tu mampu ya. Okey dia. Mai pun. Ni. Okey. Itu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kena. Amin. 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 Motor camping. It's a wrap.